Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM di atas kejayaan memastikan perkara-perkara berkaitan pengawalan harga barang asas, terutama sempena tempoh menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Harga barang asas adalah terkawal, dan ia juga kita lihat ada peranan yang dimainkan oleh para pemain industri yang telah memberikan kerjasama kepada KPDN dan juga KPKM. Kita juga lihat beras putih tempatan telah mula sampai ke pelbagai lokasi, dan pihak KPKM secara berterusan berusaha untuk mengenal pasti tempat-tempat yang belum memperoleh beras putih tempatan dan menyampaikannya. Malah ada di kalangan menteri yang menyatakan di setengah tempat harga telur pun turun menjelang Aidilfitri. Jadi ini adalah petanda yang agak positif. Untuk orang ramai, kita cadangkan untuk memanfaatkan aplikasi Price Catcher KPDN untuk mengenal pasti lokasi yang menjual produk-produk barangan asas pada harga yang berpatutan. Kita boleh buat perbandingan harga bagi premis yang berbeza, produk yang sama. Jadi manfaatkan aplikasi Price Catcher, boleh muat turun di semua platform yang berkenaan.